Bahaya ke tak nombor akaun kita ni kita beri kepada scammer? Okey, sebenarnya apabila scammer dapat nombor akaun dan juga nama kita dan jenis bank tu, dia orang tak boleh buat apa-apa pun. Bank ni dia ada security yang kuat. Bukan senang-senang scammer boleh nak hack macam tu je. Dan kalaulah scammer ni dah dapat resepi macam mana nak pecah masuk bank, rasanya duit semua orang akan habis dicuri. Yang jadi masalah dekat sini adalah scammer-scammer ni cuma mampu untuk ambil duit daripada orang-orang yang diorang berjaya trik je. Scammer-scammer ni menggunakan pelbagai helah yang diorang mampu untuk nak trik korang masuk ke dalam perangkap diorang. Macam mana diorang boleh dapatkan username dan juga password bank korang ni? Bukan melalui nombor akaun. Diorang boleh gunakan website clone dan minta korang login dekat situ. Kemudian diorang akan dapat username dan password korang. Yang tengah terjadi sekarang ni adalah diorang suruh korang install aplikasi ke dalam smartphone korang, yang mana aplikasi tu dah pun diprogramkan untuk mencuri data-data korang. Sebab itulah bukan semua orang duit dia boleh hilang daripada bank. Cuma orang-orang yang telah terlibat dan terpedaya oleh scammer ni je yang biasanya akan kehilangan duit. Tak kisahlah korang sedar ataupun tak yang korang tengah berinteraksi dengan scammer ataupun korang telah tolong scammer ni untuk merealisasikan apa yang diorang tengah buat. So guys, belajar sikit ilmu untuk kebal scammer sebab scammer ni ada macam-macam lagi taktik di masa depan.